So ini adalah Realme C100X and phone ni baru je launching tau. Yang menarik ni pada phone ni, dia ada bateri sebesar 8000 mAh tau. Tapi kalau kau tengok, phone ni masih nipis kan. Bukan tu je, dia ada military grade dengan IP64. So phone ni memang tak lasak dan dia tahan air juga. Kalau korang selalu bekerja kat luar tu, dalam jangka masa yang panjang, phone ni memang tercipta untuk korang lah. And yang lagi unik, dia ada audio jack 3.5mm kat sini. Lubang ni memang sangat-sangat rare nak jumpa dekat phone zaman sekarang. Betul tak? Okey, untuk skrin pula, dia menggunakan 6.8 inci IPS LCD dengan refresh rate 120Hz. Walaupun resolution dekat phone ni HD+, tapi dengan adanya 120Hz ni, buatkan multitasking kau lebih smooth and color dia pun just nice je bila tengok. Untuk performance pula, dia menggunakan Unisoc T7250 dengan 6GB RAM yang korang boleh extend juga RAM dia, macam aku tunjuk kat sini lah. So kalau korang jenis multitasking TikTok, WhatsApp, YouTube, browser ke, memang tak ada masalah kat sini lah. Smooth je. Even korang nak main game macam Mobile Legend pun tak ada masalah, asalkan setting korang tu betul lah. Kamera belakang dia pula menggunakan 50MP, manakala selfie kamera dia 5MP. Tapi kalau korang tengok bawah lens kamera ni, dia ada macam bulat kan. Ini bukan flashlight tau. Yang flashlight dia kat sini, yang bulat ni dipanggil force light. Ayat mudah faham kalau korang terima notification ataupun incoming call ke, dia akan ada LED lah kat sini. And korang boleh custom juga setiap notification ataupun incoming call dengan color yang korang nak. Tapi kalau korang nak on terus pun boleh juga. Lepas tu phone ni pun lengkap juga dengan AI yang korang boleh guna tau. Contoh macam AI eraser. Yang ni kalau korang nak padam benda yang korang tak nak, tak kisah orang ke, bangunan ke, boleh je. Lepas tu dia ada AI clear face. Kalau kau snap gambar kau tapi kabur, kau boleh guna AI ni tau untuk bagi sharp balik. Tapi untuk gambar yang ada muka lah. And adalah lagi beberapa AI yang korang kena explore sendiri. So overall, aku rasa C100X ni memang fokus kepada orang yang nak bateri tahan lama, phone yang tahan lasak dan penggunaan harian yang lebih fluent lah. Lagi-lagi korang nak guna phone ni dekat outdoor, memang ngam sangat lah tu. So kalau korang berminat, link ada dekat bawah. Bye.